Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Hafiz Arif Handsome. Gurau. Tak adalah apa handsome, tapi manis tu ada. Okey, jadi saya kenalkan diri saya. Saya Hafiz Arif dan saya adalah salah seorang agensi kat Tun Wow juga. Dan coaching pada hari ini saya akan ajar kepada tuan-tuan dan puan tentang produk knowledge SIM card Tun Wow itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi untuk kelas pada hari ini, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan, benda ini sangat penting dan crucial dan tuan-tuan harus dan wajib tahu setiap kelebihan singkat Tun Wow. Dan jika tuan tahu kelebihan-kelebihan ni, maka sangat senanglah kita nak cerita pada orang. Okey. Jadi untuk sesi malam ni, saya akan sembang short and sweet setengah jam saja ataupun tak sampai setengah jam, bagaimana anda boleh tahu apa kelebihan singkat Tun Wow dan macam mana singkat ini boleh buat duit. Okey, kalau korang nak tahu sebenarnya singkat Tun Wow ni dia ada beberapa kelebihan lah. Okey, iaitu bila kita guna singkat Tun Wow secara automatik, yang pertama, singkat Tun Wow dia menggunakan coverage yang paling luas, iaitu coverage Celcom Digi. Celcom Digi ni adalah coverage yang paling luas kat Malaysia. Di mana ada Celcom Digi, dekat situ ada Tun Wow. Okey, dan yang kedua, Tun Wow juga dia ada kelebihan di mana data yang diberi tu bila kita guna tak habis, dia akan carry forward. Tun Wow adalah satu-satunya telco yang ada kelebihan data tak habis bawa ke depan. Tak ada telco lain lagi ada. Kalau telco sebelum ni ada tapi dia orang pun dah tak ada. Tinggal Tun Wow saja yang ada kelebihan ni. Dan yang ketiga, setiap kali kita lakukan top up, kita akan dapat cashback balik. Contoh kita boleh dapat cashback sehingga 5%. Contoh kita top up RM10, tak pasal-pasal 50 sen masuk balik dalam e-wallet kita. Okey. Kita top up RM50, tak pasal-pasal RM2.50 masuk balik dalam wallet kita. Jadi kita boleh guna duit tu. Sama ada untuk belanja ataupun untuk guna untuk top up balik. Jadi Tun Wow adalah telco pertama yang bagi cashback. Orang tu buat bisnes ke tak buat bisnes ke tetap dapat cashback. Ini yang ketiga. Yang keempat, siapa yang guna Tun Wow, dia akan dapat perlindungan takaful kemalangan sehingga RM50,000 secara percuma. Bermula orang tu umur 18 sampailah umur dia 75 tahun, dia akan diberikan perlindungan itu percuma tanpa perlu bayar caruman bulanan. Kita tahu kan, kita sedia tahu kalau nak dapatkan takaful ni, kena bayar caruman setiap bulan. Macam saya sendiri, saya ada takaful untuk keluarga saya. Sebulan saya carum bayar RM1,000, lebih kurang lah, plus minus. Tapi dengan Tun Wow ni, dia lindung kita dan yang bayar caruman tu company, bukan kita. Tapi kita ni guna je singkat Tun Wow. Dia cover sampai RM50,000. Power, guys. Yang keempat pula, keempat ke? Satu, dua, tiga, empat. Keempat dah. Kelima, yang kelima pula, Tun Wow juga bukan saja beri takaful kemalangan, kalau apa-apa jadi kemalangan yang menyebabkan kita meninggal dunia atau cacat kekal kan. Tapi kalau kita meninggal dunia, selain daripada kemalangan, mati apa sebab sekalipun, sakit tua, tiga serangkai ke, sakit jantung ke kan, asalkan meninggal dunia, kita juga akan dapat papasan sebanyak RM4,000. Itu untuk insurans nyawa lah. Kalau kita yang Muslim ni, kita boleh dapat khairat kematian sehingga RM500 secara percuma. Maknanya semua pengguna sikat Tun Wow ni, dia boleh dapat manfaat khairat kematian sehingga RM500 percuma sahaja. Jadi ini kelebihan dia. Tanpa perlu bayar apa-apa. Kita sedia tahu kalau kita selalu kan semayang kat surau, solat kat surau kan. Pihak masjid ataupun surau dia pun menyediakan manfaat khairat kematian kepada semua jemaah-jemaah yang datang. Tapi kena bayar. Setahun sekali kena bayar. Tapi dalam Tun Wow tak payah bayar. Okey. Dan berapa? Kelima, keenam kan? Okey. Bila kita perkenalkan, rekomenkan singkat ni kepada orang, kita akan dapat bayaran sehingga RM50. Maknanya satu kepala kita dapat RM50 bila orang tu pakai singkat Tun Wow. Kalau lagi ramai kita perkenalkan, lagi banyak referral bonus tu kita dapat. Yang ketujuh, dia tak terhenti sampai situ. Tapi bila orang tu lakukan top up, kita akan dapat lagi royalty. Company akan bayar kita royalty sehingga 26% commission daripada jumlah top up dia. Contoh dia top up RM100, kita dapat 26% sehingga 26% commission daripada jumlah top up RM100 itu. So RM26 company bayar kita. Itu saya cerita kalau RM100. Bayangkan kalau dia top up RM50, kita dapatlah RM13 commission. Itu seorang. Bayangkan kalau kita perkenalkan kepada 50 orang. Income yang kita dapat tu adalah income yang pasif. Dia akan top up setiap bulan.
Jadi tiap-tiap bulan kita akan dapat income tu sampai bila-bila guys. Dan dia tak payah top up dengan kita, dia boleh top up mana-mana, kita dapat duit setiap bulan. Jadi inilah 7 kelebihan sebenarnya. Jadi dalam kelas pada malam ni saya akan cerita detail tentang kelebihan-kelebihan tersebut. So, let's go guys. Dengar saya cerita, pastikan tuan-tuan dan puan-puan tak bosan lah. Okay. Jadi pertama sekali saya nak kenalkan diri saya. Saya adalah Hafiz Arif seperti yang saya cakap tadi. Dan saya ni adalah salah seorang ejen Tuan Wow yang telah, saya boleh katakan yang telah lebih 10 tahun lah dalam bisnes ni. Dah 10 tahun dah tua dah. Saya buat bisnes ni sejak daripada saya bujang lagi sampailah saya dah kahwin, dah ada anak dah. Dah ada anak 2 orang dah sejak daripada tu. Dan Alhamdulillah dalam Tuan Wow ni dia dah bayar saya banyak lah. Daripada saya start lagi, komisen saya kecil, RM53, naik RM180, naik RM300 kan. Sampai hari ni saya dah terima komisen tu berpuluh ribu sebulan lah. Saya pernah dapat RM100,000, RM120,000 sebulan pernah dalam Tuan Wow. Kalau tuan-tuan nak tengok dekat sini, Tuan Wow dah bayar saya komisen tu guys, lebih kurang kan. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, ini adalah apps Tuan Wow yang baru. Nanti korang boleh download lah. InsyaAllah minggu depan dia akan release lah apps ni. Okay, kalau tengok dekat sini, saya boleh check dekat bahagian bisnes ni. Okay, tuan-tuan tengok, ini adalah komisen semasa saya. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok berapa jumlah dah komisen Tuan Wow dah bayar saya, tekan kat lifetime ni. Tuan-tuan tengok dekat sini, Tuan Wow dah bayar saya lebih kurang RM3,478,568.73. Total komisen yang Tuan Wow dah bayar saya. Sangat-sangat luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Ini baru satu akaun Baru satu akaun. Jadi, saya harap sedikit sebanyak pengenalan tentang diri saya ni dapat beri inspirasi kepada tuan-tuan untuk buat bisnes ni. Betul? Betul, insyaAllah. Okay. Alright, jadi saya tak nak buang masa. Bukti pendapatan saya dah tunjuk kepada tuan-tuan tadi. Dan kita nak cerita realiti zaman sekarang ni tuan-tuan. Okay. Zaman sekarang ni, siapa yang gaji dia bawah RM400, dia sebenarnya adalah kategori miskin bandar tuan-tuan dan puan-puan. Kategori miskin bandar. Okey, kalau kita tengok kan, kenapa kita bagi tahu orang yang dapat gaji, orang yang gaji bawah 4,000 ni sebenarnya kategori miskin bandar dekat dalam Malaysia ni, sebab kita tengok zaman sekarang ni komitmen kos memang sangat tinggi guys, memang sangat tinggi. Kita tengok nafkah kita nak bagi ibu bapa, contohlah sebulan kita bagi 300, isteri 200 setengah saja. Zakat sedekah, contohlah kan, kos makan, rumah, utilities ke kan, bil api air, barangan anak, estro, wifi, air, barang dapur, kereta, minyak tol 300, kan. Lagi zaman sekarang ni orang kan, minyak tol 300, handphone bill 100. Jadi total kalau kita tambah ni dengan belanja makan RM15 je satu hari kan, kita dah keluar duit lebih kurang RM4,000 dah sebulan. Ini belum lagi saya cerita pasal simpanan, kalau kecemasan kereta rosak, kalau nak pergi tengok wayang ke apa kan, lagi besar kos ni. Sebab itulah orang yang gaji bawah RM4,000 ni sebenarnya kategori miskin bandar. Dah dikeluarkan dah dekat dalam berita. Gaji RM3,800 memang tak cukup untuk tampung kehidupan dekat bandar. Jadi sebab itulah solution dia tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tunjuk dekat sini. Sebab itulah zaman sekarang ni kalau kita tengok, lebih 50% sebenarnya rakyat Malaysia, sebenarnya 61% tuan-tuan, tiada simpanan RM1,000. Tiada simpanan RM1,000. Simpanan dalam bank RM1,000 pun tak ada. Bayangkan kalau jadi apa-apa. Memang sangat teruk lah. Sebab itulah tuan-tuan, saya nak beritahu, kita kena tambah pendapatan. Kita kena tambah pendapatan. Memanglah dekat dalam kehidupan ni memang ada 2 cara lah, sama ada kita berjimat cermat ataupun kita tambah pendapatan. Tapi tuan-tuan, jimat cermat ni mungkin dalam jangka masa pendek okey lah kan. Tapi makin lama kos sara hidup makin lama makin tinggi. Inflasi sentiasa ada. Jadi nak tak nak sampai bila nak berjimat? Jadi nak tak nak kita kena tambah income tuan-tuan. Kita kena tambah income. Kita takkan boleh berjimat cermat ni ibarat macam ubat lah, Panadol sementara je. Tapi lama-lama takkanlah kita nak makan Panadol hari-hari kan. Sakit ini perlu dirawat. Jadi sebab itulah kita kena tambah income. Okey, jadi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tunjukkan apakah kategori tambah income yang sesuai untuk kita. Ni. Ini ilmu untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tips dia. Ada 3 tips. Yang pertama, kalau kita nak tambah income, carilah bisnes yang modal dia kecil. Itu yang pertama. Sebab bisnes ni biasanya
Orang gagal bisnes ni, 1 tahun pertama, lebih 70% orang akan gagal buat bisnes. Kalau ada 10 orang buat bisnes, 7 orang lingkup. Sebab itulah better kita mulakan dengan modal yang kecil. Katakanlah kalau kita tak berjaya pun, at least kita tak adalah hilang duit banyak. Nombor dua, kita boleh buat bisnes tu secara part time. Sebab mostly daripada kita pun memang buat ada kerja hakiki, ada pendapatan hakiki. Jadi sebab itulah bila kita nak tambah pendapatan, biarlah bisnes itu boleh kita jalankan secara part time. Yang ketiga, biarlah kita dapat income tu secara berulang-ulang. Kalau boleh bisnes yang kita buat tu, income yang kita boleh dapat tu, dia boleh masuk dalam account bank kita berulang-ulang. Kita buat sekali, jual sekali, tapi income tu kita dapat berulang-ulang kali. Jadi cuba tuan-tuan dan puan-puan lihatlah. Apa bisnes yang ada 3 kriteria macam ni? Modal dia kecil, boleh buat secara part time dan income tuan-tuan boleh dapat berulang-ulang kali. Apa dia? Jadi dekat sini, saya nak buka minda tuan-tuan sebenarnya. Saya sebenarnya nak buka minda. Okey, pertama. Tuan-tuan dan puan-puan adakah guna handphone? Of course lah guna handphone. Habis tengok saya punya sesi penerangan ni pakai apa kan? Confirm pakai handphone. Handphone adalah satu kewajipan kan? Berapa lama dah kita dah guna handphone? Rasanya dah lebih 10 tahun, betul tak? Dah lebih 10 tahun. Sampai bila kita akan guna handphone? Sampai bila? Bila lah. Sampai kita tua kan? Selagi kita ada hayat. Dan cuba kita kira, selama kita 10 tahun, katakanlah kita guna handphone kan, berapa banyak duit kita dah habis? Katakanlah sebulan kita bayar RM50. Setahun kita dah hangus duit RM600. Kalau 10 tahun kita dah guna handphone, that means kita dah habis lebih RM6,000 tuan-tuan tanpa sedar. Tanpa sedar duit kita hangus. Semata-mata dapat internet, dapat call saja kan. Jadi dekat sini, cuba tuan-tuan tanya diri sendiri. Agak-agak sampai bila kita akan terus bayar? Dan kita akan terus hanguskan duit. Kalau 10 tahun kita dah habis RM6,000, memang besar kemungkinan kita akan habis berpuluh-puluh ribu selepas ini. Sebab selagi hayat kita ada, kita akan terus bayar guna handphone kan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tak sedar. Handphone ni satu keperluan. Semua syarikat-syarikat telco, Maxis, Celcom, Digi, U-Mobile kan, sedang buat duit dengan SIM card. Sedang buat duit atas penggunaan kita yang terpaksa ni. Okay. SIM card ni modal dia kecil. Kita beli RM10 kan SIM card. RM20, RM30. Kita guna pun secara santai. Kita guna hari-hari kita bayar. Kita tak cari bos dia. Kita tak cari kedai. Kadang-kadang kita top up secara online. Kita bayar bil secara online je. Kadang-kadang tolak kad dan sebagainya kan. Jadi benda tu tak susah pun nak bayar setiap bulan. Dan kalau tuan-tuan perasan, setiap bulan kita bayar, setiap bulan company telco ni, syarikat telco ni, mereka buat duit. Bayangkan 10 tahun tuan-tuan pakai, kita ada berapa orang dalam ni kan? Berapa juta dia dapat? Satu orang dia dapat RM50. Kalau ada 1,000 orang, kat situ saja dia dah dapat RM500,000. Simple macam tu je duit dia buat. Kan? Jadi dekat sini saya nak bagi contoh tuan-tuan. Katakanlah dalam satu stadium ni, ada 30 orang juta rakyat Malaysia duduk dalam satu stadium tu. Bayangkanlah, stadium tu memang sangat besar lah. Senang cerita lah. Okey, ini saya nak tuan-tuan bayangkan saja. Kalaulah 30 juta rakyat Malaysia duduk dalam satu stadium, setiap seorang mereka bayar bil RM50 saja. Kita ambil secara purata RM50 saja. Bayangkan, mereka ambil RM50 tu, semua 30 juta rakyat Malaysia dalam satu stadium tu campak RM50 tu ke dalam tengah-tengah stadium ni. Dekat tengah-tengah stadium ni dia campak duit tu, dekat padang ni. Jadi bayangkan tuan-tuan, sekali 30 juta rakyat Malaysia campak RM50 kat padang ni, bermaksud ada 1.5 bilion duit dekat sini. Itu baru sebulan. Bulan depan kita campak lagi RM50. Ada lagi 1.5 bilion. Bayangkan sebulan 1.5 bilion. Setahun nak dekat 200 bilion tuan-tuan. Duit yang kita semua campak untuk semata-mata guna handphone saja. Tapi bayangkan tuan-tuan, duit tersebut siapa yang ambil? Syarikat telco yang ambil. That's why tuan-tuan tengok, setiap tahun company-company telco ni dia declare, dia umumkan dia punya keuntungan bersih tuan-tuan, bilion. Tuan-tuan tengok Celcom berapa bilion, U-Mobile 3-4 bilion, TM 2 bilion, Maxis 1.4 bilion. Untung bersih dia orang tuan-tuan, main bilion tuan-tuan. Apatah lagi sale dia orang. Sales dia orang lagi lah, saya tak tahulah berpuluh bilion lah kot.
Tapi untung bersih dia saja dah tolak kos itu, kos ini, dia masih untung bilion, tuan-tuan. Sebab itulah potensi bisnes telco ni memang lubuk buat duit. Serius saya bagi tu, lubuk buat duit. Saya cerita semua fakta, tuan-tuan. That's why saya nak memperkenalkan kepada tuan-tuan singkat Tun Wow. Singkat Tun Wow ni, okay, dia sediakan kita satu program referral yang mana kita jadi pengguna singkat Tun Wow ni, kemudian kita kenalkan singkat Tun Wow ni kepada orang lain, dan company Tun Wow ni dia akan bayar kita sehingga RM50 setiap seorang yang kita perkenalkan tu. Dan apabila mereka top up pula, company akan bayar kita royalty sehingga 26% commission daripada jumlah top up dia. Bayangkan kita perkenalkan kepada dia pun kita dah dapat duit. Lepas tu setiap kali dia top up, kita dapat lagi duit, tuan-tuan dan puan-puan. Kita dapat lagi duit. Duit yang kita dapat ni bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali setiap bulan. Berkali-kali. Kalau dia guna handphone, dia bayar tiap-tiap bulan. 10 tahun dia guna handphone, 10 tahun kita terus buat duit, tuan-tuan. Dan royalty dia bukan sikit, 26%. Jadi dekat sini, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan, Tun Wow ni, kita hanya perkenalkan singkat ni sekali saja kepada orang. Tapi kita akan dapat untung berkali-kali. Sama macam telco-telco yang saya tunjuk tadi. Mereka untung berbilion. Tiap-tiap tahun mereka untung macam tu. Jadi Tun Wow ni dia menggunakan konsep yang sama. Tapi modal dia kecil. Kita boleh buat secara santai. Dan kita menggunakan modal bisnes yang sama. Iaitu kita dapat keuntungan yang berkali-kali juga. Bayangkan kita perkenalkan sekali, kita dapat untung berkali-kali, dan mereka nak top up tak perlu cari kita. Sama macam telco lain tadi, orang pakai U-Mobile, orang pakai Maxi, Celcom kan. Mereka nak bayar bil, mereka nak bayar top up, tak payah cari bos dia. Tapi company tu terus untung. Walaupun kita tak datang dekat office dia top up, kita top up online pun, company tetap dapat untung. Jadi konsep yang sama Tun Wow bawa, kita perkenalkan SIM card ni kepada orang sekali saja, tapi mereka boleh top up di mana-mana, kita dapat keuntungan berkali-kali. Dan kerja kita sangat santai, sambil kita guna, sambil kita share, ada orang pakai, kita dapat keuntungan berkali-kali. Dan walaupun kita dah tak buat bisnes ni, waimah kita meninggal dunia sekalipun, income itu akan terus berjalan selagi mana orang terus guna singkat Tun Wow tu, dan income tu boleh diwariskan. Diwariskan. Jadi itulah kelebihan Tun Wow. Jadi ramai orang akan tanya, masih besar ke market untuk kita nak ajak orang pakai Tun Wow? Oh, saya pernah dengar dan sebagainya kan. Tuan-tuan, saya nak tunjukkan, populasi penduduk rakyat Malaysia adalah sebanyak 32.7 juta. Pengguna handphone yang berdaftar ada 43.7 juta. Sebab apa? Sebab ada orang pakai 2-3 handphone. Lagi zaman sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, SIM card bukan digunakan untuk handphone saja. Tapi ada guna untuk modem, ada guna dekat kereta, ada guna dekat tablet dan sebagainya kan. Jadi total pengguna SIM card yang aktif tu adalah sebanyak 43.7 juta. Ini data saya dapat daripada SKMM tau. Okay, SKMM. Jadi tuan-tuan, bayangkan daripada 32 juta rakyat Malaysia, 43 juta saja pengguna SIM card. Pengguna handphone yang aktif. Kan ada yang pakai U-Mobile, ada yang pakai Maxis, ada yang pakai Digi, ada yang pakai Celcom kan. Tetapi tuan-tuan, daripada 43 juta tu, hanya 1.2 juta sahaja yang baru guna SIM card Tun Wow. Baru guna SIM card Tun Wow. That means tuan-tuan, okay, ada 42.5 juta lagi rakyat Malaysia yang belum lagi tukar kepada SIM card Tun Wow. Ada 97-96% lagi yang belum pakai lagi Tun Wow. Jadi saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, adakah market kita masih besar? Sangat besar tuan-tuan. That's why saya tunjukkan tuan-tuan apa tu SIM card Tun Wow sebenarnya. Yang pertama, Tun Wow ni dia adalah sebuah SIM card prepaid. Dia SIM card prepaid. Dia bukan postpaid. Kita nak kekalkan nombor lama ke dalam SIM card Tun Wow pun boleh, tak ada masalah. SIM card Tun Wow ni dia dikuasakan oleh Celcom Digi. Celcom Digi. Jadi Celcom Digi ni tuan-tuan, maknanya kalau kita dikuasakan oleh Celcom Digi, that means kita menggunakan coverage Celcom Digi. Di mana ada Celcom Digi, di situ ada Tun Wow. Celcom Digi adalah coverage paling luas dekat dalam Malaysia. Ini bukan saya kata tuan-tuan. Ini berdasarkan daripada data. Nanti saya tunjukkan bukti. Okey, Tun Wow disebabkan dia prepaid, dia tiada kontrak dan dia tiada cas tersembunyi. Contoh cas tersembunyi tu macam SST 6%.
Orang yang pakai postpaid ni tuan-tuan, setiap bulan tanpa sedar kita kena bayar SST 6% extra. Kalau kita bayar bil 100, kita kena bayar bil RM106. RM6 tu SST. Tapi Tun Wow tak payah bayar SST. Ada orang kata malas nak pakai prepaid sebab kena top up setiap bulan. Jangan risau. Tun Wow ada satu sistem. Nama dia sistem auto debit. Kita boleh linkkan kad debit ataupun kad kredit kita dekat dalam apps Tun Wow. Dan setiap bulan sistem akan tolak duit dalam kad kita dan masukkan dalam top up. Jadi setiap bulan kita tak akan terlupa top up. Dia lagi power daripada postpaid. Postpaid setiap bulan kita kena bayar. Tapi dalam Tun Wow kita tak payah bayar langsung. Sebab kita dah linkkan terus dengan kad kita. Inilah Tun Wow. Jadi orang yang pakai postpaid pun boleh guna Tun Wow. Tak ada masalah. Kenapa Tun Wow lebih moden daripada sim kad biasa guys? Ni saya tunjuk. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pakai sim kad biasa, Maxi, Celcom, Digi, Mobile, apa yang kita dapat setiap bulan kita bayar? Call, SMS dengan internet. Tapi dengan Tun Wow, tuan-tuan dan puan-puan, kita bayar nilai yang sama. Tapi kita dapat kelebihan yang lebih moden. Lebih moden. Kenapa saya kata moden, tuan-tuan? Sebab zaman sekarang ni semua benda moden. Contoh, dulu kita bayar, kita nak isi minyak, kita bagi duit, kita dapat isi minyak. Zaman sekarang, kita bayar, kita bukan saja dapat minyak, kita dapat cashback sekali. Contoh pakai settle. Kan? Isi minyak pakai settle, dapat minyak, dapat cashback. Touch and go. Dulu kita bayar setiap bulan untuk bayar tol. Sekarang Touch and Go ada e-wallet. Jadi kita bukan saja untuk bayar tol, boleh guna untuk bayar parking, boleh guna untuk bayar road tax, beli barang dan sebagainya. Ini kita panggil moden. Dalam SIM card juga, sekarang pun dah moden tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hanya pakai SIM card tu, bayar bulan-bulan, dapat call internet dengan data saja, that means SIM card tuan-tuan dah adalah SIM card lama. Tuan-tuan kena bertukar kepada Tun Wow, bayar setiap bulan yang sama tapi tuan-tuan dapat kelebihan yang lebih banyak. Apa contoh dia tuan-tuan? Yang pertama, setiap data yang tuan-tuan guna kalau tak habis dia akan bawa ke depan. Yang seterusnya, setiap kali tuan-tuan top up, tuan-tuan akan dapat cashback balik 5%. Sehingga 5%. Tuan-tuan punya singkat, bila tuan-tuan guna, secara automatik tuan-tuan ada perlindungan takaful kemalangan sehingga RM50,000. Bukan takaful kemalangan saja, bahkan insurans nyawa ataupun hairat kematian sebanyak RM500. Anything jadi apa-apa kepada tuan-tuan, ada RM500 benefit untuk family tuan-tuan teruskan hidup. Tuan-tuan referkan SIM card ni kepada kawan, tuan-tuan boleh dapat sehingga RM50 satu kepala. Cuba tuan-tuan perkenalkan SIM card Digi kepada orang, SIM card Celcom kepada orang, ajak keluarga pakai SIM card yang sama. Dia tak bayar tuan-tuan apa-apa. Ini kita panggil SIM card lama. SIM card moden sekarang ni dia ada referral. Kenalkan kepada orang boleh dapat sampai RM50. Dan tuan-tuan juga paling best, Tun Wow bayar kita royalty seumur hidup. That means, bila dia lakukan top up saja, tuan-tuan boleh dapat bayaran komisen daripada Tun Wow sehingga 26% daripada jumlah top up dia. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita perkenal ajak orang pakai SIM card lain, orang tu top up bayar bil, kita kosong tak dapat apa-apa tuan-tuan. Tapi Tun Wow bayar kita sampai 26% daripada nilai top up dia. Walaupun dia tak top up dengan kita pun, kita tetap dapat bayaran royalty tersebut. Okey. Bayar sama, tapi lebih moden daripada singkat biasa. Jadi dekat sini saya tunjukkan apakah plan data Tun Wow pula. Yang pertama, Tun Wow ada plan bermula RM20, RM35, RM50 dan RM60. Ini plan dia. Tak lebih daripada RM60. Ini je plan dia. Jadi plan Tun Wow sangat murah. Tuan-tuan boleh start dengan RM20, student kan, ataupun nak bayar RM35 sebulan pun boleh, RM50, RM60 pun boleh. Kalau tuan-tuan nak tahu, purata penggunaan data rakyat Malaysia adalah sebanyak 26 hingga ke 31 gig sebulan. Kita sub-soil lebih kurang 40 gig lah sebulan. Kalau sebulan majoriti rakyat Malaysia guna 40 gig, 30 gig kan? Maknanya dengan plan 35 saja sebulan, tuan-tuan dah cukup dah. Majoriti daripada kita dah cukup dah guna. Sebab memang zaman sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah penuh dengan wifi, kita dah penuh dengan itu yang menyebabkan penggunaan data rakyat Malaysia ni tak adalah sebanyak seperti yang digembar-gembor kan. Jadi untuk plan Tun Wow 35 dah cun dah. Dah cun sangat dah. Okey, data tak habis boleh bawa ke depan. Maksudnya dekat sini tuan-tuan, bila tuan-tuan guna plan tu, dapat data, kalau data tak habis, dia bawa ke depan. Tuan-tuan tengok
Yang ni, singkat Tuan Wow, guna plan RM60. Plan tu sepatutnya plan RM60, tuan-tuan akan dapat sebanyak 240 gig data. Betul? Tapi tengok, brother ni guna data tak habis, dia carry forward sampai data dia dah jadi 690 gig tuan-tuan. Dia carry forward tu. Oh, dia dah jadi sampai carry forward sampai 690 gig. Inilah kita panggil data tak habis bawa ke depan. Power tak power tuan-tuan. Okay. Tak adalah macam telco lain kita guna tak habis ke apa ke dia burn, hangus. Ni yang pertama. Yang kedua, coverage Telkom Digi. Coverage Telkom Digi adalah coverage yang paling luas dekat Malaysia. Tonewall support 5G, 4G semua dia support. Okay. Dan seperti yang saya bagi tahu, Telkom Digi adalah merupakan telco yang mencatat pelanggan paling banyak dekat dalam Malaysia. Paling banyak dekat dalam Malaysia. Okay. Alright, next saya tunjukkan. Tuan-tuan bayangkan, semua orang yang guna Tonewall ni akan dapat perlindungan takaful percuma. Akan dapat perlindungan takaful percuma. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita guna SIM card seperti biasa, handphone seperti biasa, bayar macam biasa. Tapi secara automatik, kita dah ada perlindungan sebanyak 50,000. Anything jadi apa-apa pada kita, waris kita boleh tuntut sehingga 50,000 pampasan untuk teruskan hidup. Saya ada satu contoh. Ada satu ejen saya punya kawan, dia pakai singkat Tonewall, dia buat kerja luar, tukang potong rumput, tiba-tiba batu terkena mata dia tuan-tuan. Dan dia bawa ke hospital dan disahkan dia memang buta. Buta terus kerana batu tu. Tapi tuan-tuan, syukur sebab dia pakai Tonewall, dia dapat pampasan 50,000 daripada Tonewall. Bayangkan kalau dia guna sikap Maxis tuan-tuan. Memang tak dapat apa-apa lah tuan-tuan. Inilah saya nak panggil. Betapa bertuahnya bila pakai tone. Wow, bukan kena bayar caruman tu. Dapat free saja. Okay. Ini bukti-bukti ramai yang telah menerima 30,000, 30,000, ada yang dapat 4,000 dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak tahu, total pampasan yang Tuan Wow dah bayar adalah sebanyak 1.3 juta tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh cek dekat dalam apps. Ini apps Tuan Wow yang terbaru lah. InsyaAllah nanti tuan-tuan boleh download lah apps ni pada minggu hadapan. Okey, minggu hadapan hari Rabu insyaAllah. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat apps ni, kita boleh tengok senarai takaful yang di cover. Macam saya ada aktif takaful saya 54,000. Klik dekat sini, ada senarai nama kan. Lepas tu apa ni? Berapa yang cover Zurich 50,000, MetLife 4,000 dan sebagainya. Inilah kelebihan dia tuan-tuan. Tuan Wow. Takaful di cover. Okey. Total berapa nampak? 54,000 dia cover. Aktif nampak tu dia tulis aktif. Jadi guna Tuan Wow. Memang berbaloi tuan-tuan. Memang sangat berbaloi. Siapa nak bagi guys? Siapa nak bagi? Okey, yang seterusnya Tuan Wow beri anda cashback. Jadi setiap kali kita lakukan top up, kita akan dapat balik cashback. Tak ada satu telco lagi yang bagi cashback macam ni tuan-tuan. Gila. Memang gila. Jadi kalau kita tengok, kita bayar top up setiap bulan. Tapi kita dapat balik cashback 5%. Bayangkan saya cerita tadi kan. Katakanlah kalau tuan-tuan pakai singkat lain, yang saya cakap sebulan bayar 50, setahun dah 600. Tuan-tuan dah guna 10 tahun, tuan-tuan dah hanguskan duit 6,000. Bayangkan tuan-tuan, jangan cakap 600. 60 sen pun dia tak masukkan dalam account bank tuan-tuan. Tapi bayangkan, kalaulah 6,000 tu tuan-tuan dah habis dekat Tuan Wow. At least kan, adalah RM300 cashback dia bagi kepada tuan-tuan. Nampak ni saya tunjuk. Kita dapat cashback sehingga 5%. Kita top upkan kawan pun kita dapat 2%. Kita top up diri sendiri, kita boleh dapat 3 hingga 5%. Nampak dekat sini kan, saya top up RM60. Saya dapat RM8. Dan saya dapat RM2 lagi. So total 5% saya dapat daripada RM60 top up. Saya tunjuk dekat apps lagi dekat tuan-tuan. Okay, saya tunjuk dekat apps. Okay, tuan-tuan tengok sini. Saya buka dekat bahagian ni, Wow Cash ni. Okay, saya klik. Okay, tuan-tuan tengok kat situ. Ini point, silap. Ni. Tuan-tuan tengok kat sini. Okay, nampak? Wallet reload. Nampak? Cashback tu. RM1, 70 sen, 60 sen. Cashback saya dapat. Okay, cashback. Bila saya lakukan top up. Best tuan-tuan. Siapa nak bagi duit percuma? Ni saya dah siap redeem dah duitnya.
Okay. Alright. Itu antara kelebihan-kelebihan Tone Wow. Okay, next. Kan, bukan tu saja. Ni bukti. Ada orang dia redeem berapa banyak tuan-tuan. Dia top upkan member-member dia semua. Tapi kena top up singkat Tone Wow lah. Dapat cashback. Siapa nak bagi? Kan? Okey, Tone Wow juga beri kita point. Setiap kali kita top up, kita dapat point. Jadi point tu boleh tebus balik beli barang secara percuma. Okey, ni tuan-tuan tengok. Ni contoh redeem point. Kan? Boleh redeem point tu. Macam-macam. Tashengo lah, barang dapur lah, Eco lah, semua boleh. So, setiap kali kita top up, kita dapat point. Tuan-tuan tengok kat sini, saya tunjuk. Kan? Ni bahagian voucher point. Klik. Ni point saya. Kan? Kita boleh redeem apa. Nak data, nak top up, nak voucher. Contoh kan. Adidas, belanja kat Grab, belanja kat apa. Semua kita boleh redeem. Secret Recipe, T-Life. Ini barulah SIM card yang moden, tuan-tuan. Inilah SIM card yang moden. Okey. Sebab itulah tuan-tuan kena tukar kepada Tone Wow. Alright, next. Dan setiap kali kita perkenalkan SIM card ni kepada orang, kita boleh dapat sehingga RM50. Dia ikut SIM card apa yang kita recommendkan kepada dia. Kalau kita recommendkan SIM card Lite, dapat RM9. Recommend SIM card Pro, dapat RM15. Recommendkan SIM card Biz, dapat RM50. Satu kepala. Satu kepala. Okey. Alright, mereka guna si kartun wang, mereka dapat semua kelebihan-kelebihan yang kita cakap tu. Cashback, takaful, carry forward, voucher semua. Tapi kita yang recommendkan dia tu, kita sebagai referral, kita dapat sehingga RM50. Masuk Ekombank masuk Ekombank. Bukan jadi top up, masuk Ekombank. Jadi dekat sini, kita ada 3 jenis package si kartun wang. Satu Lite, satu Pro dan satu Biz. Kalau Lite RM19, dia ada 20 gig saja data. Tapi kalau Pro, dia ada 75 gig. Kalau Biz, dia ada 240 gig data. Okey, ini salah ni. Bukan limited call ni. Tiada call. No calls. Okey? No calls. Alright, jadi kalau orang pakai plan 20 ni, dia kena top up lah. Kalau pakai singkat Biz ni, dia dah tersedia dah plan 60. Kalau Pro ni, dia dah tersedia plan 35. Jadi tinggal bulan tu dah tak payah top up dah. Bulan tu terus guna je. Bulan depan baru top up. Okay. Nak senang faham macam ni lah. Kalau kita pakai singkat Pro, kan, kita dah terus dapat plan 35 ni. Yang 75 gig ni. Jadi kita dah boleh guna bulan tu. Free. Tak payah bayar. Sebab tu lah kita bayar RM45. RM49. Kan? Kita kena bayar RM49 ni. Pro. RM49 musim. Tapi kalau kita bayar bis RM128, dia terus. Bulan pertama kita dah ada plan bis ni. Yang 240 gig unlimited call. Okay. Clear? Itulah SIM cardnya. Jadi ikut tuan-tuan nak pakai SIM card apa. Dan kelebihan bila tuan-tuan pakai SIM card yang lebih premium, contoh macam SIM card Biz ni, tuan-tuan akan dapat kelebihan di mana uh, tuan-tuan akan dapat kelebihan di mana komisen tuan-tuan tu lebih tinggi lah. Bayaran komisen tuan-tuan lebih tinggi. Ni saya tunjuk lah. Tone Wow bayar kita royalty sehingga 26% kan. Jadi tuan-tuan tengok, ini adalah royalty yang telah saya terima. Sebanyak 3,478,000 yang saya tunjuk tuan-tuan sebelum ni. Jadi bayangkan, income kita ni bukan dapat sekali je. Bukan one time, tapi every time. Setiap kali mereka top up je, setiap kali anda akan dibayar komisen sehingga 26% daripada jumlah top up mereka. Mereka boleh top up dekat mana-mana saja. Top up Digi. Nak top up dekat apps ke, nak top up dekat auto debit ke, nak guna online ke, nak top up kat kedai ke, 26% kita akan dapat komisen daripada Tone Wow. Ini bukti-bukti bayaran komisen yang ahli-ahli Tone Wow terima kan. Bukan saya saja tuan-tuan, ramai lagi yang terima. Tuan-tuan tengok sini, ada dapat RM9,000, RM14,000 lah, ada yang dapat RM2,000, RM5,000, ada yang dapat RM4,000, RM5,000, ada yang dapat berapa ni, RM21,000. Ramai lah tuan-tuan. Kat sini saya tunjukkan potensi macam mana Tone Wow tu buat duit. Okey. Okey, bayaran komisen Tone Wow kita ni macam ni. Kalau tuan-tuan pakai SIM card Lite, tuan-tuan akan dapat komisen 5%, 2%, 7%. Total tuan-tuan akan dapat sebanyak 14%. 14% tuan-tuan akan dapat. Okey, saya kena bezakan sikit warna ni supaya tuan-tuan tak keliru lah dengan warna dia. Okey, saya kuningkan sikit. Kuningkan macam ni sikit lah. Okey, jadi itu total dia. Ni total dia.
Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat sini, kalau tuan-tuan pakai light, bayaran komisen tuan-tuan maksimum sampai 14% lah total, tier 1, 2, 3. Kalau tuan-tuan pakai pro, komisen tuan-tuan 6, 2, 8. Total 16%. Kalau tuan-tuan pakai BIS, komisen tuan-tuan paling tinggi, 10, 3, 13. Kalau tuan-tuan pakai singkat BIS, RM128 tu, tuan-tuan boleh dapat komisen total sehingga 26%. Itulah dia. Okey, macam mana tier 1, 2, 3 ni? Tak faham lah. Tak apa, saya cerita. Okey, katakanlah ini tuan-tuan kita pakai singkat BIS lah. Kita pakai singkat BIS. Saya tunjuk singkat BIS 10, 3, 13. Tier 1, 2, 3. Okey, katakanlah ini tuan-tuan. Tuan-tuan perkenalkan kepada Ali. Ali ni tuan-tuan akan dapat 10%. Sebab Ali ni adalah tier 1 tuan-tuan. Ali ni pula dia kenalkan dekat kawan dia. Ali ni bukan, dia kenalkan kepada ibu dia. So ibu dia tu adalah dia punya direct. Ibu dia adalah tier 1 Ali. So automatic ibu ni adalah tier 2 kita. That's why kita dapat royalty 3%. Commission, royalty ataupun commission lah bahasa dia. Kan saya suka guna word royalty, ada orang suka guna word commission. Kan royalty 3%. Abu ni pula, Abu ni pula dia kenalkan kepada Mutu. Mutu ni adalah tier 3 kita. Jadi tier 3 kita akan dapat royalty sebanyak 3%. So itulah konsep tier 1, 2, 3. Okey, saya tunjuk contoh lagi kepada tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan boleh dapat income banyak. Sebenarnya simple je. Cara untuk kita nak buat duit ni, kita guna sikap Tuan Wow, kita recommendkan kepada orang lain, kongsikan kepada orang lain, dan kita ajak orang yang kita recommend tu pun buat benda yang sama. Iaitu suruh dia guna dan dia kongsikan juga kepada orang. Kalau kita buat teknik itu je tuan-tuan, kita boleh dapat income yang sangat besar. Saya tunjuk contoh Katakanlah, kita kenalkan kepada 5 orang, dan kita ajak 5 orang tu pun buat benda yang sama. Iaitu suruh dia guna dan suruh dia perkenalkan kepada orang lain. Perkenalkan kepada orang lain tu pun dia pun perkenalkan kepada 5 orang saja. 5 orang je. Okey, ini kita kenalkan kepada 5 orang, kan? Kita kenalkan kepada 5 orang. Ini saya bagi contoh kita pakai singkat light lah. Kita pakai singkat light kan. So kita punya commission tier 1 5%. Kita kenalkan kepada 5 orang. 5 orang tu semua top up 30, kita akan dapat commission RM7.50, 5%. 5 orang ni dia pun guna dan dia perkenalkan kepada 5 orang juga. So daripada 5 ni berkembang jadi 25 orang dekat tier 2 kita. So tier 2 tuan-tuan ni semua top up RM30 juga. Jadi bila semua top up RM30, 25 orang, kita dapat royalty 2%. Sebab tier 2 kita dapat 2%. So commission kita dapat RM15. 25 orang ni mereka pun guna dan ajak juga, perkenalkan kepada 5 orang juga. Jadi daripada 25 orang ni berkembang jadi 125 orang dekat tier 3 kita. Katakan semua top up RM30. 125 orang semua top up RM30. Kita punya commission 7%. Dekat tier 3. Ini singkat light. So kita dapat 262. So total commission kita sebanyak RM285 sebulan. Perkenalkan kepada 5 orang, suruh 5 orang tu guna dan perkenalkan kepada 5 orang. Income kita RM285 sebulan. Tiap-tiap bulan dia top up, tiap-tiap bulan kita dapat income. Itu kalau singkat light. Bayangkan kalau kita perkenalkan singkat BIS pula. Ini singkat light. Okay. Kalau kita perkenalkan singkat BIS pula, kita perkenalkan kepada 5 orang, 5 orang tu jadi 25, 25 jadi 125. Tapi disebabkan peratus komisen kita berubah. Sebab kita pakai BIS, kita punya komisen 10%, 3%, 13%. So dekat sini tuan-tuan, kita dapat income sebanyak RM525 sebulan. RM525. Daripada 200 lebih, dia naik seganda RM525. Faham? Itu kalau duplikasi 5. Bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan pakai singkat BIS, tapi tuan-tuan bukan perkenalkan kepada 10 orang, tuan-tuan perkenalkan kepada 10 orang. 10 orang pula. Dan 10 orang tu pun buat benda yang sama. Guna dan kongsi pada 10 orang juga. Jadi tuan-tuan kenalkan kepada 10, katakan 10 orang ni top up 30, tuan-tuan dapat income RM30. Commission 10% lah sebab BIS. 10 orang dia guna dan dia kenalkan kepada 10 orang. Dah jadi 100 orang pelanggan dekat tier 2 tuan-tuan. Tuan-tuan punya commission 3%, maka tuan-tuan dapat RM90. 100 orang perkenalkan kepada 10, dah jadi 1000 pelanggan. 1000 orang semua top up 30, commission tuan-tuan 13%, maka dekat sini tuan-tuan dapat RM3,900. Campur semua tuan-tuan. Income tuan-tuan RM4,020 sebulan. Bayangkan tuan-tuan, guna
kongsikan kepada 10 orang dan ajak duplikasi buat benda yang sama. Sebulan, tuan-tuan dibayar sebanyak RM4,000. Okey. Okey. Itu kalau perkenalkan kepada 10. Bayangkan kenalkan kepada 20 orang pula. Apa jadi? Sama. Benda yang sama. Tuan-tuan kenalkan kepada 20. 20 orang ni pun dia guna dan dia pun kenalkan kepada 20 orang. So daripada 20 kenalkan kepada 20, tier 2 tuan-tuan berkembang jadi 400. 400 orang kenalkan kepada 20, tier 3 tuan-tuan berkembang jadi 8,000 orang. Semua top up 30 dan kita dapat peratus komisen ikut tier masing-masing. Kita punya income total sebanyak RM31,620 sebulan tuan-tuan. Sebulan. Dahsyat kan? Bayangkan tuan-tuan hanya kongsikan kepada 20 orang saja. Sebab itu, kalau ini kita cerita 30. Kalau bayangkan semua orang top up 50, apa jadi tuan-tuan? Kalau 50, komisen kita lagi tinggi lah. Ini bukan jadi 31, dia jadi 60,000 sebulan. Ni salah kira. Okey, macam saya sendiri tuan-tuan, saya dah dapat income satu bulan lebih kurang dalam 100,000. Ni saya tunjukkan bukti testimoni yang saya terima daripada Tuan Wow. Satu bulan Tuan Wow bayar saya lebih kurang dalam 100,000. Jadi kalau orang tanya kan, boleh ke Tuan Wow ni dapat income banyak? Jawapan saya boleh dan sangat boleh, dan sangat ramai orang dah dapat income. Kalau untuk pengetahuan tuan-tuan, Tuan Wow dah 15 tahun beroperasi dan dia dah bayar lebih 600 juta kepada ahli-ahlinya. Lebih 600 juta kepada ahli-ahlinya. Okey, jadi tuan-tuan jangan risau, memang Tuan Wow akan bayar komisen. Okey, ni letak juga ayat Tuan Wow dah bayar lebih 600 juta pada ahlinya, seluruh ahlinya, dan sudah 15 tahun beroperasi tanpa gagal bayar komisen. Okey, saya take note untuk saya nak macam enhancekan slide saya ni. Okey. Alright, next. Okay, jadi saya tunjukkan ini adalah beberapa testimoni-testimoni ahli kan. Kalau tuan-tuan tengok ada orang yang boleh dapat sebulan 11,000. Ini Tuan Yazid ni penjawat polis ya tuan-tuan. Kerja polis pun boleh dapat income 5 angka sebulan. Kalau tuan-tuan tengok Ziki kat Chot, Sri Rumah kan boleh dapat income 11,000 sebulan, total 117,000 dia dibayar. Kan dengan pendapatan tersebut kan dia boleh settlekan hutang kereta, hutang rumah. Memang best tuan-tuan. Okay, kalau tuan-tuan tengok ni kawan saya dia boleh settlekan hutang, beli rumah. Ada orang settlekan hutang 40,000. Ada orang yang boleh buat loan, beli rumah, kereta. Memang sangat best. Sebab tuan-tuan tahu dengan Tuan Wow ni, pendapatan tuan-tuan tu legit. Tuan-tuan boleh gunakan pendapatan daripada Tuan Wow ni untuk apply loan. Tuan-tuan tengok macam saya kan. Ni income saya. Kita boleh pergi kat sini contohlah. Kan kita pergi kat satu commission, kita tekan view detail ni, kita boleh dekat sini kita boleh generate kita punya pay slip. So kat situ kan tuan-tuan boleh tengok dia akan generate kita punya pay slip, dan pay slip ni kita boleh guna untuk kita nak buat loan bank. Tengok dia generate kan pay slip tu. So bila ada pay slip tu kita boleh apply loan lah. Tapi yang penting income kita kena besar dululah. Kalau setakat income kita tu baru RM20, RM30 tak cukup lah. Tapi kalau apa tu kita punya pay slip tu dah income kita dah besar, barulah dia berbaloi sikit lah. Dia boleh apa ni untuk kita guna untuk apply loan. Kalau commission kita dah 3,000 ke apa kan, barulah selesa. Tuan-tuan tengok macam ni lah dia punya pay slip. Lebih kurang pay slip dia macam ni, boleh apply. Ni contoh lah, contoh pay slip dia. Okay, begitu. Okay, alright, next. Okay, alright. So dekat sini tuan-tuan tengok student pun boleh dapat satu pendapatan yang besar, 13,000 sebulan. Biasa student pinjam PTPTN, pinjam duit mak kan. Macam contoh macam Adik Halim ni boleh dapat sebulan 13,000. Contoh macam Tuan Erwan ni kan dulu kerja kilang, sekarang sambil buat jual burger. Sekarang pendapatan dia sebulan 15,000 daripada
Tone Wow. Sangat dahsyat tuan-tuan, sangat dahsyat. Okey. Ni saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Tadi kan, payslip tadi kan. Ni dah settle dah. Betul tak? Nak play sleep. Boleh tengok berapa pendapatan kan. Jadi sedap lah sikit. Ada boleh apply lagi. Barulah power kan. Okay. Alright, next. Kat sini kita tengok bukti orang yang dah terima income boleh diwarisi. Ada orang yang dah 6 bulan dah tak buat tapi masih terima bayaran komisen daripada Tonwow. Okay. Kat sini ada orang yang dah sakit 3 bulan terlantar kan, tapi setiap bulan terima income belasan ribu sebulan kan. Dekat sini tuan-tuan tengok, saya suka tunjukkan benda-benda ni sebagai bukti untuk tuan-tuan. Power Tonwow ni dia dah 15 tahun beroperasi, memang dia betul-betul bayar ahlinya. Walaupun ahlinya dah tak buat, income tu betul-betul dia bagi passive income secara berulang. Tuan-tuan tengok dekat sini kan, nampak? Dah setahun dia dah tak buat kan. Tuan-tuan tengok dia tulis kat sini, dah setahun dia tak buat tapi dia masih terima lagi income setiap bulan 4 angka. Kan, tuan-tuan tengok dia kasi 3 tahun dia dah tak buat tuan-tuan. 3 tahun dia dah tak buat. Tapi dia terima lah income sebulan. Beratus-ratus ni dapat. Dalam 600, 700 ringgit, 800 ringgit sebulan dia dapat. Daripada Tonwow. Kalau tuan-tuan tengok kat sini ada Ilham ni kan. OKU tuan-tuan. Sejak daripada lahir dia OKU tak boleh berjalan. Tapi sebulan dia dapat income lebih kurang 3,000 ke 4,000 ringgit sebulan. 3,000 ke 4,000 ringgit. Siapa nak bagi tuan-tuan? Ini kita cerita OKU tuan-tuan. Pun boleh buat. Apatah lagi tuan-tuan yang handsome, yang sehat walafiat, yang kudrat masih ada ni. Takkanlah tak boleh buat. Kan? Jadi senang saja. Nak buat duit dalam bisnes ni senang. Satu, pastikan tuan-tuan dah guna sikat Tonwow. Kongsikan kelebihan Tonwow. Tonwow ada data carry forward. Coverage paling luas. Tonwow ada cashback hingga 5%. Ada PA takaful 50,000. Hairat kematian 500. Kenalkan kepada orang dapat sehingga RM50. Orang tu top up, kita dapat lagi royalty sampai 26% daripada jumlah top up dia. Kita dah hafal dah semua tujuh kelebihan tu. Kita kongsikan kepada orang dan tunjukkan bukti. Lepas tu bila orang tu dah pakai, ajak dia juga guna dan kongsikan kepada orang lain. InsyaAllah memang tuan-tuan punya income makin berkembang setiap bulan.